Pernah tak anda perasan ada kawan yang suka cakap seorang diri? Atau mungkin orang itu adalah anda sendiri? Atau meja kerja anda kelihatan seperti baru dilanda taufan dengan timbunan buku dan kertas di merata tempat? Tapi anehnya, anda tahu di mana letaknya setiap benda. Masyarakat sering melabelkan tabiat sebegini sebagai pelik, tidak kemas atau tanda kurang fokus. Kita diajar untuk menjadi teratur, senyap dan normal. Rasa sakitnya bila orang sekeliling tak faham cara kita berfikir. Anda mungkin pernah digelar pemalas kerana berjaga malam atau aneh kerana lebih suka bersendirian. Perasaan ini boleh membuatkan anda ragu-ragu dengan diri sendiri. Adakah aku ni tak cukup bagus? Kenapa aku tak boleh jadi macam orang lain? Tapi, bagaimana jika saya beritahu anda, tabiat pelik ini bukan tanda kelemahan, tetapi mungkin petunjuk kepada satu potensi luar biasa. Mungkin ia adalah bisikan seorang genius yang tersembunyi. Otak manusia yang sangat pintar tidak semestinya berfungsi mengikut acuan yang sama. Ia mencari jalan yang paling efisien untuk memproses maklumat, walaupun jalan itu nampak aneh pada pandangan luar. Ini dipanggil pemikiran mencapah, divergent thinking, kebolehan untuk melihat pelbagai solusi kepada satu masalah. Ia adalah ciri utama kreativiti dan kejeniusan. Tabiat pelik ini selalunya adalah kesan sampingan dari proses berfikir yang unik ini. Hari ini, kita akan bongkar 7 tabiat aneh yang sering dikaitkan dengan individu yang sangat pintar. Mari kita mulakan dengan yang pertama. Tabiat pertama, bercakap sendirian. Ini bukan tanda anda sudah gila. Jauh sekali. Saintis memanggilnya private speech atau self-talk. Apabila anda menyuarakan fikiran anda, ia memaksa otak untuk memperlahankan dan menyusun proses pemikiran yang kelam kabut. Ia seperti anda sedang memberi taklimat kepada diri sendiri. Kajian menunjukkan perbuatan ini meningkatkan daya ingatan, fokus dan keupayaan menyelesaikan masalah. Albert Einstein sendiri dilaporkan sering mengulangi ayatnya secara senyap. Jadi, jika anda tertangkap sedang berdebat dengan diri sendiri tentang cara terbaik untuk menyusun kod atau merancang projek, anda sebenarnya sedang menggunakan satu alat kognitif yang sangat berkuasa. Tabiat kedua, jadual tidur yang kacau. Anda bukan burung hantu, anda mungkin seorang jenius. Walaupun masyarakat mengagungkan mereka yang bangun jam 5 pagi, kajian demi kajian menunjukkan korelasi antara mereka yang suka berjaga malam, night owls, dengan tahap kreativiti dan kecerdasan RM yang lebih tinggi. Sebabnya, waktu malam yang sunyi memberikan kurang gangguan, membenarkan otak untuk masuk ke dalam keadaan aliran flow state dengan lebih mudah. Fikiran bebas meneroka idea-idea yang tidak konvensional tanpa tekanan sosial waktu siang. Ini bukan alasan untuk mengabaikan kesihatan, tetapi jika otak anda paling aktif pada jam 2 pagi, mungkin lebih baik anda bekerja mengikut rentak biologi anda, bukannya melawannya. Tabiat ketiga, meja yang bersepah. Meja yang kemas adalah tanda minda yang kemas. Pepatah ini mungkin tidak benar sama sekali. Satu kajian dari University Minnesota mendapati bahawa individu yang bekerja di persekitaran yang bersepah menunjukkan tahap kreativiti yang jauh lebih tinggi berbanding mereka yang bekerja di meja yang kemas. Kenapa? Kekacauan visual chaos, sebenarnya boleh membebaskan minda daripada belenggu pemikiran konvensional. Ia menggalakkan otak untuk mencari hubung kait baru antara idea-idea yang kelihatan tidak berkaitan. Meja Albert Einstein dan Mark Twain kedua-duanya terkenal sangat bersepah. Bagi mereka, ia bukan kekacauan, tetapi satu ekosistem idea. Keutamaan mereka bukan pada mengemas, tetapi pada mencipta. Jadi, jika ada orang mengkritik meja anda, senyum dan katakan anda sedang menjalankan inkubasi idea. Tabiat keempat, sering gelisah atau menggoyangkan kaki. Duduk diam-diam. Berapa kali kita dengar ayat ini semasa kecil? Perbuatan seperti mengetuk jari, menggoyangkan kaki atau bermain dengan pen selalunya dilihat sebagai tanda kebosanan.
atau kurang tumpuan. Realitinya, ia mungkin sebaliknya. Otak yang sangat aktif menjana lebih banyak tenaga mental. Pergerakan fizikal kecil ini bertindak sebagai injap pelepasan release valve untuk tenaga berlebihan itu. Ia membebaskan bahagian otak yang mengawal pergerakan supaya bahagian kognitif boleh menumpukan perhatian sepenuhnya pada masalah yang kompleks. Ia adalah satu cara badan untuk mengekalkan kesibukan, keeping itself busy, supaya minda boleh melakukan kerja-kerja berat. Jadi, pergerakan itu sebenarnya membantu, bukan menghalang proses pemikiran mendalam. Tabiat kelima, selera humor yang gelap, dark humor. Anda ketawa pada jenaka yang orang lain rasa tidak wajar. Kajian psikologi menunjukkan bahawa individu yang menghargai humor gelap cenderung mempunyai IQ yang lebih tinggi, kurang agresif dan lebih tahan terhadap emosi negatif. Ini kerana untuk memfaham jenaka gelap, otak perlu melakukan beberapa gimnastik mental. Ia perlu memproses maklumat, melihatnya dari pelbagai sudut dan memahami makna tersirat yang melanggar norma sosial. Semuanya dalam beberapa saat. Ia memerlukan kecerdasan kognitif dan emosi untuk bermain dengan idea-idea yang tabu tanpa benar-benar berniat jahat. Ia adalah tanda minda yang fleksibel dan kompleks. Tabiat keenam, sangat kritis terhadap diri sendiri. Ini mungkin yang paling mengejutkan. Kita sering fikir orang yang bijak sepatutnya sangat yakin. Tetapi, ramai individu yang sangat pintar sering dilanda sindrom penyamar, imposter syndrome. Ini adalah kesan Dunning-Kruger secara terbalik. Semakin banyak anda tahu, semakin anda sedar betapa banyaknya lagi yang anda tidak tahu. Kesedaran ini boleh membawa kepada keraguan diri. Sikap kritis terhadap diri sendiri ini, jika diuruskan dengan baik, menjadi enjin untuk penambahbaikan berterusan. Mereka tidak pernah puas dengan jawapan yang mudah. Mereka sentiasa mencabar andaian mereka sendiri, mencari kelemahan dalam hujah mereka. Ia adalah satu bentuk ketekunan intelektual rigor. Kelemahan yang dirasakan sebenarnya adalah kekuatan yang mendorong kepada penguasaan sebenar. Dan akhirnya, tabiat ketujuh, suka menyendiri, bukan antisosial, tetapi memerlukan cas semula. Ramai pemikir terhebat dalam sejarah, Newton, Descartes, Tesla, adalah penyendiri. Mereka tidak membenci orang lain, tetapi mereka sangat menghargai kesunyian. Otak yang sentiasa aktif, memproses maklumat, memerlukan masa untuk menyah pepijat, debug dan menyusun semua data yang telah diserap. Interaksi sosial, walaupun menyeronokkan, boleh membebankan secara kognitif. Waktu bersendirian adalah masa di mana idea-idea yang hebat dilahirkan. Ia adalah ruang untuk introspeksi, refleksi dan penyelesaian masalah yang kreatif tanpa gangguan pendapat atau jangkaan orang lain. Jadi, apa maknanya semua ini? Adakah anda perlu mula membuat sepah dan bercakap dengan pasu bunga untuk menjadi genius? Sudah tentu tidak. Mesejnya bukan untuk meniru tabiat ini secara membuta tuli. Mesejnya adalah untuk menerima dan memahami. Jika anda secara semula jadi mempunyai beberapa tabiat ini, berhentilah melihatnya sebagai satu kelemahan yang perlu diperbetulkan. Ia mungkin adalah cara unik otak anda berfungsi pada tahap optimum. Daripada cuba memadamkan kepelikan anda untuk menyesuaikan diri, belajarlah untuk memanfaatkannya. Beri diri anda kebenaran untuk bekerja di meja yang kreatif. Jadualkan waktu bersendirian tanpa rasa bersalah. Fahami bahawa cara anda berfikir mungkin berbeza dan itu adalah satu aset, bukan liability. Kejeniusan sejati bukanlah tentang mempunyai semua jawapan. Ia adalah tentang berani bertanya soalan yang berbeza. Jadi, lain kali anda dapati diri anda bercakap dengan cermin atau mendapat idea bernas pada jam 3 pagi, jangan rasa pelik. Berikan penghargaan kepada diri sendiri. Anda mungkin sedang mendengar bisikan seorang genius.